Okay guys, sekarang Mama berada di Gamuda Garden. Mama boleh cakap? Assalamualaikum guys, kembali lagi dalam channel Mama, channel Jaja Gabai. Sekarang ni Mama tengah berada di Garden Square dekat Gamuda Garden. Ini dia punya, aduh tingginya. Buat apa naik? Sini je lah. Oh? Mana dia? Kita sesat. Kita sesat guys. Sekarang ni Mama nak pergi DIY je kat sini. Tengok. Abang ni ada bird dengan ada dog. Bird dia pakai baju. Comel. Sekarang ada carnival apa? Ni ada wood fire guys. Wood fire ni kedai burger. Ni apa? Yang opening ni. Ada apa? Hah? Tapaulah. Ada Mitsui. Ada Lucky Cup. Chatramui. Kita nak pergi DIY je. Mana DIY-nya? Ish, tak nampak. Banyak ni macam makanan yang bukan untuk yang bukan Muslim friendly. Ni dia. Lagi DIY je. Hari ni meriah kat sini. Rupanya ada sambutan Halloween. Tapi janganlah marah Mama. Janganlah kecam Mama pula. Mama tak nak sambut Halloween ni. Kebetulan datang. Thank you. Kami punya durian dekat belakang sana. This is durian. Oh, okay. Dekat belakang sana. Duri for durian. Comel. Tengok adik. So pretty lah adik. Hai. Dia nak menari lah. Sekarang Cem nak cari dia punya mainan dia dekat My Home. Mama rasa macam tak sihat lah. Macam cari sesuatu. Alah, tengoklah apa yang boleh cari. Okay, sekarang kita dah ada dekat My Home. Cem nak cari Cem punya mainan. Tak tahu lah mainan apa. Apa ni? Ini buah naga. Wow. 50 juga. Kata jangan. Dah. Okay, kita dah sampai kat rumah. Sekarang ni kita balik rumah Gamuda ni. Bersepah sikit sebab memang tengah datang ni untuk buat kerja. Datang untuk pasang ni water heater ni. Ni untuk bilik air. Jadi pergi DIY tadi pun untuk beli hose dia lah. Tu yang pergi cepat-cepat nak pasang. Ni tadi Papa dah pasang. Ni baru pasang tadi lah ni. Tengok. Ni pipe air tak ada lagi. Tadi pergi DIY beli ni lah. Dengan wire untuk elektrik. Pasang sini. Wire untuk elektrik. Sini. Pipe air pun pasang sini. Macam tu lah. Macam mana dah kan. Jadi itu yang pergi DIY. Lepas tu pergi memang cepat je lah. Dah Cem pula beli mainan. Beli apa? Beyblade. Mana tu? Tak sabar pasang Beyblade. Bukan. Ada Ali tak pakai blade. Jadi Instruction. Apa ni? pasang ni duduk sini. Ya, kita dah pasang ni. Okey, betul. Tak lah dia orang. Jadi kat sini kita datang hari ni untuk pasang tu water heater yang kat bilik air sana satu, bilik air
Dalam bilik mama pun satu. Tengok segala drill lah, apalah. Yang ni pun masih tak ada wire lagi. Lepas tu kita pasang ni juga. Ni pun baru pasang ni. Kosong lagi, tak ada sabun. Alah, pergi DIY je tak beli pun sabun. Pasang ni. Memang kita orang buat persiapan untuk buat rumah ni sebagai homestay. Jadi siapa yang rasa nak menginap, bolehlah try DM Cik Gaban ataupun DM Mama. Nanti mungkinlah kalau ada kebetulan masa tu kosong, siapa yang nak menginap bolehlah menginap. Ayah tu pakai hitam-hitam tu. Dia tarik kuat, lepas tu. Kita ada tinggi. Kalau korang menginap kat sini juga, korang akan dapat tengok silver plate button Cemboy Gaban untuk 100,000 subscribers. Anda serius? Ini Cemboy. Itu Cemboy. Gaban kat dalam tu sampah. Gaban dalam bilik air. Yang tu sampah. Yang ni channel lama Gaban. Gaban Saleh 19 pun ada. Jadi kalau korang menginap kat sini, mungkinlah korang berpeluang menginap kat sini. Bolehlah korang ambil gambar dekat sini. Kalau nak. Tu kolam renang yang Cem selalu pergi. Tadi DIY yang kita orang pergi kat situ lah. Turun bawah jalan. Pergi sana. Tapi naik kereta lah. Kat situ. Jadi kejap je. Dah beli-beli. Terus naik. Kita tengok. Tunggu Papa buat kerja sambil layan Cem main. Okay guys, sekarang dah malam. Dah maghrib lah. Jadi Mama pun dah lapar. Papa tadi pergi masjid. Lepas tu Papa tunggu kat Mama bawah. Sekarang Mama pun dengan Cem akan turun ke bawah. Untuk memakan. Untuk memakan ular. mengoleh. Mengoleh. Ni dah malam. Jangan lupa juga dia punya pistol. Pistol baru. Tu tadi yang Mama pergi DIY tadi yang kat situ. Malam dia dah cantik lah. Pulang-pulang pun. Kadang bola dia tak ada orang. Kolam pun tak ada orang. Ada apa tu? Konsert dengan mula. Konsert. Tahu? Mana? Berapa tu atas Lampu. dah mula tu. Tu konsert Cem cakap dah bermula. Tapi itu adalah sambutan Halloween. Jadi kita tak payahlah pergi. Kan? Sebab kita bukan orang Kristian. Sebab apa? Sebab kita bukan orang Kristian. Kristian. Jadi tak payahlah ya? Tak payah. Tak payah. Jom kita Buat apa nak tengok? turun. Kalau kita bukan Kristian. Turun Memakan. Memakan. Ular. Memakan. Memakan ular senduk. Makan ular senduk pula mengarut-ngarut dia ni. Betul. Okay dah, jom. Nanti kita akan naik balik, kemas semua barang-barang ni. Dan balik. Yelah, jap. Turun bawah dulu, Papa. Papa kat bawah. Jadi ni bilik Mama dah siap kemas untuk tetamu yang akan masuk nanti. Okay, jom turun. Sini rosak. Turun mengoleh. Kunci apa lah ya? Sekarang Mama dah dekat kedai Mama. Dekat bawah. Jadi Mama makan tose pisang. Cem makan pizza beef pepperoni. Pizza dia sedap Pizza dia besar ni regular RM19. Jadi jom jemput makan. Jadi sampai sini saja kisah Mama pada hari ini. Terima kasih kerana sudi menonton. Assalamualaikum. Bye-bye.